Mestilah 5 bintang. Betul. Good. I'm feeling good. Terkejut lah sebab tak sangka ada villa tengah-tengah hutan dengan laluan masuk tu macam di mana ni kan, di sungai ke apa tiba-tiba muncul villa yang macam ni. Tapi happy lah untuk family semua suka dan saya pun tumpang gembira lah dengan choice diorang ni. Sebelah pintu outdoor tu dengan view kat belakang, awan-awan cantik-cantik kan. Kalau lepas hujan, malam kita orang tengok ada kabut semua, memang cantik lah. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Saya Muhammad Afizi. Saya Nur Izzati. So kita orang baru settle majlis nikah dengan sanding di Villa Rimba Flora Gombak. So apa yang saya rasa happy lah sebab semua dapat jalan dengan lancar. So awal tu memang cuak sikit waktu nikah tu sebab tak dapat rentak lagi kan, dan awal pagi kan baru nak panas badan. Tapi lepas bila Don selalu advise macam ni apa perlu buat, lepas tu lega sikit lah dengan bantuan dia. Kita bersyukur lah, seronok juga sebab dia tolong kita daripada jauh, daripada depan pun dia tolong kita, dan saya rasa happy dapat dia sebagai floor manager kali ni. Awal pagi tu memang nervous, tapi bila Don kata tak payah fikir, diorang boleh settlekan semua, so macam ikut flow diorang, so happy lah, tak ada stress, semua berjalan dengan lancar, so best. So memang best bila Actually I tak round habis dekat luar, tapi bila first time masuk dalam tu I dah amazed lah dengan dia punya suasana dia, lighting dekat pelamin tu, lepas tu ada ruang persiapan dekat atas ni, jadi tak sangka pula dalam ni ini cantik macam ni kan. Tapi dekat luar tu pun cantik juga, cuma saya tak explore lagi lah. Kita orang sangat recommend lah. Betul, So, betul. ambil mana-mana daripada dekat satu pun, especially this villa, memang Betul, best. memang best. Mudah kan? Kahwin je lah. Okay.